Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afzania Aini Syirah binti Abdul Rahim, pelajar ijazah sarjana muda pendidikan awal kanak-kanak dengan kepujian UCYP University. Saya teruskan kepada pengenalan. Projek Emotion Adventure melalui Skill Emotion Kit membantu meningkatkan kecerdasan emosi kanak-kanak secara interaktif dan menyeronokkan. Selaras dengan matlamat KPM 2021 memperkukuhkan SEAD. Seterusnya adalah penyataan masalah. 1. Kanak-kanak suka mengenal emosi. 2. Guru kekurangan alat digital. 3. Skill Emotion Kit membantu melatih dan menilai emosi secara interaktif. Kemudiannya adalah objektif. 1. Meningkatkan keupayaan kanak-kanak untuk mengenal dan meluah emosi. 2. Membantu guru menilai kecerdasan emosi dengan lebih sistematik. 3. Mengintegrasi elemen permainan bagi menarik minat dan motivasi. Kemudiannya adalah keunikan dan manfaat projek. Keunikan produk adalah menggabungkan teknologi interaktif skin game dengan teori kecerdasan emosi. Direka bentuk menggunakan bahasa dan imej yang sesuai untuk kanak-kanak prasekolah. Setiap tahap permainan disusun mengikut kemahiran emosi dari mengenal wajah sehingga memahami situasi sosial. Manfaat produk pula membantu kanak-kanak memahami dan mengawal emosi dengan cara menyeronokkan, meningkatkan empati dan kemahiran sosial seawal usia 4 tahun, memudahkan guru serta ibu bapa mengenal pasti tahap kecerdasan emosi anak-anak. Potensi pelaksanaan dan pengkomersialan sesuai untuk kurikulum prasekolah dan pusat awal kanak-kanak berpotensi menjadi aplikasi interaktif dan menyokong pendidikan STEM dan emosi digital KPM 2021. Berikut adalah QR code yang disediakan oleh saya.